ini mungkin pada saya di mana permasalahan itu bermula, sebab kita bila bercakap tentang pelbagai masyarakat, kita bercakap tentang perkauman. Bila kita guna perkataan perkauman, memang perkauman lah yang kita cari. Sedangkan yang kita harapkan adalah perpaduan. Ingat dulu Jabatan Perpaduan Negara buat satu kajian, dia nak tengok ketegangan masyarakat. Saya kata kalau you nak cari ketegangan, memang jumpa ketegangan lah. Kenapa tak kita selidik mengkaji di mana titik pertemuan? Jadi kalau orang kata dulu guna slogan satu Malaysia, saya kata bila masa Malaysia jadi tiga. Pohon selasih mempunyai banyak kegunaan dan memberi banyak manfaat. Demikian juga podcast Selasih Minda bertujuan menjana perbincangan yang bermanfaat mengenai bagaimana membina masa depan Malaysia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat datang kepada podcast Selasih Minda. Pada hari ini kita akan berbincang tentang perkauman di Malaysia hala tuju dan implikasinya. Kebanyakan kita menganggap diri kita sebagai orang yang baik. Oleh sebab itu kita akan rasa marah dan tersinggung jika orang mengatakan bahawa kita ini rasis. Ya? Namun kalau kita lihat kepada kebiasaan dalam masyarakat kita, kadang-kadang sifat-sifat rasis ni ada dalam cara kita berkelakuan dan bertindak. Sebagai contoh, kalau berlaku kemalangan, satu soalan yang orang akan tanya sama ada ahli keluarga atau kawan, yang pemandu lagi seorang tu bangsa apa? Kalau yang pemandu satu lagi tu daripada bangsa lain, maka seluruh bangsanya akan dipersalahkan. Tapi kalau pemandu tu daripada bangsa yang sama, maka ia dianggap hanya kesalahan individu. Walaupun dia merupakan seorang pemandu bas ekspres yang telah menyebabkan sehingga 15 kematian seperti mana yang berlaku di Perak dahulu. Ini menunjukkan sebenarnya bagaimana sentimen dan sikap perkauman itu masih lagi sebenarnya mempengaruhi pemikiran dan gelagat kita. Cuma dalam konteks kita membina sebuah negara bangsa, membina perpaduan, apakah kesan jangka panjang sikap dan nilai sebegini? Ya? Adakah sikap sebegini memberi manfaat kepada kita dalam membentuk Malaysia yang lebih baik, atau adakah ia akan menghalang kita daripada membentuk Malaysia yang lebih baik? Haruskah kita mengubah sikap dan gelagat sebegini untuk memastikan kita dapat membentuk masyarakat Malaysia yang lebih dinamik, yang lebih positif dan lebih adil untuk semua? Selamat datang ke podcast Selasih Minda. Maka Selasih Minda ni adalah satu perbincangan yang akan merangsang pemikiran dengan membawa idea-idea yang bernas dan perbincangan yang berhemah untuk membuka pemikiran kita agar kita dapat melihat pilihan-pilihan yang wujud dalam kita membina dan membentuk masyarakat yang lebih baik di masa depan. Untuk membincangkan tajuk kita hari ini, kita mempunyai dua orang penceramah yang telah dijemput atau pembicara. Yang pertama yang saya ingin perkenalkan adalah Dr. Anis Yusof Yusof. Beliau merupakan fellow utama di Institut Kajian Etnik UKM dan PhD dalam kajian etnik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerjaya dia sangat menarik kalau kita lihat pada rekod kerjayanya. Beliau pernah berkhidmat di United Nations Development Program selama 11 tahun dan ketika itu beliau juga sama-sama terbabit dengan United Nations Volunteers yang merupakan salah satu badan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berpengkalan di Bonn, Germany. Ya. Dan pengalaman beliau ni juga telah turut membabitkan sebagai pengarah UMLIP, iaitu salah sebuah pusat latihan kepimpinan di Universiti Malaya, dan beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai CEO dan Presiden Institute Integrity Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Anis Yusof Yusof. Pembicara kita yang kedua adalah saudara Imran Muhammad Rashid.
seorang bakat muda dan seorang aktivis. Beliau kini merupakan pengarah eksekutif di sebuah NGO, Citizens International, yang terbabit dalam menggalakkan kerjasama global, menggalakkan keamanan, keadilan serta mengatasi jurang kekayaan dan menentang penindasan serta mempromosi keterangkuman ataupun inclusiveness serta pembangunan mampan. Beliau juga sebelum itu merupakan di antara pengasas Universiti Terbuka Anak Muda dan juga sebuah lagi NGO Imagine Malaysia yang mempromosikan kefahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai sejarah negara ini. Beliau merupakan graduan sarjana muda dalam bidang politik, falsafah dan ekonomi dari University of Manchester dan graduan di peringkat pasca siswazah dalam bidang sains politik dan hubungan antarabangsa daripada Universiti Ibn Khaldun di Istanbul, Turki. Okey, kita mulakan dengan melihat pada asal usul sentimen perkauman ni. Kalau kita lihat, dia adalah natijah daripada sosialisasi yang kita lalui. Cara kita dibesarkan, pendidikan yang kita lalui, contoh yang kita lihat dalam keluarga kita daripada ibu bapa, daripada kawan-kawan kita, itu semua mempengaruhi tanggapan kita. Ya. Dan sosialisasi ini kadang-kadang membentuk identiti kita dan ia juga membentuk sikap kita terhadap orang yang berbeza dengan kita. Ini termasuklah membentuk prejudice dan stereotip yang kita miliki terhadap bangsa-bangsa lain. Ya. Dan satu lagi perkara yang turut mempengaruhi sikap ataupun sentimen perkauman ini adalah manipulasi politik yang berlaku dari masa ke semasa yang berpotensi sebenarnya untuk menggembelingkan sentimen ini, menyemarakkan lagi sentimen ini sehingga boleh membawa kepada tindakan politik, pertelingkahan dan dalam keadaan-keadaan tertentu boleh juga membawa kepada keganasan. Jadi gabungan sosialisasi yang menanam sikap tertentu dan diperkukuhkan dengan manipulasi politik boleh membawa dan mencetuskan perkauman di dalam masyarakat. Jadi apabila kita melihat kepada masa depan negara kita selepas hampir 70 tahun merdeka, adakah ini satu suasana yang jika dibiarkan berterusan akan menjadi Malaysia lebih baik atau sebaliknya? Dalam keadaan di mana kita menghadapi persaingan global yang semakin sengit, adakah sikap curiga-mencurigai, meragui di antara satu sama sendiri dan berasa bahawa kita perlu menentang ataupun bersaing sesama sendiri, itu suatu yang akan membawa kepada Malaysia yang lebih baik. Ya? Dan khususnya dua persoalan yang saya ingin mulakan dan tujukan kepada Dr. Anis. Apakah pendekatan pemerintah selama ini, ya, dalam masa 30-40 tahun ini, lebih bersikap reaktif, bertindak balas apabila wujud ketegangan, atau sebenarnya dibentuk oleh satu program, satu pendekatan yang menyeluruh dan bersifat jangka panjang? Dan khususnya apakah peranan pendidikan dalam mengatasi masalah ini? Kita dengar dari masa ke semasa orang kata perlu kita pupuk patriotisme dan sebagainya. Tetapi masalah ini masalah lagi berterusan walaupun berbagai perubahan telah dilakukan di dalam sistem pendidikan kita. Silakan Datuk Anis. Banyak perkara yang perlu di-unpack kan. Dr. Rozhan, soalan ni boleh buat 3 PhD. Saya nak mula dengan tajuk kita. Ini mungkin pada saya di mana permasalahan itu bermula. Sebab kita bila bercakap tentang pelbagai masyarakat, kita bercakap tentang perkauman. Bila kita guna perkataan perkauman, memang perkauman lah yang kita cari. Sedangkan yang kita harapkan adalah perpaduan. Approach kita, dia tak boleh melihat benda yang negatif. Sebab kalau saya ingat dulu Jabatan Perpaduan Negara buat satu kajian, dia nak tengok ketegangan masyarakat. Saya kata kalau you nak cari ketegangan, memang jumpa ketegangan lah. Kenapa tak kita selidik, mengkaji
di mana titik pertemuan, bila masa orang berbilang kaum ni dalam konteks di Malaysia ni boleh hidup satu padu. Sebenarnya itu yang ada kalau ditengok di lapangan. Dan tadi saya cerita sikit dengan Saudara Imran bagaimana satu kajian pernah saya buat dulu melihat kesepaduan sosial yang sebenarnya sangat kukuh. Itu kita kembalikan. Dua soalan tentang apa pemerintah dah buat dan apa tujuan pendidikan, saya tak nak jawab itu lagi sebab saya rasa proses sosialisasi yang tiap daripada kita lalui itu juga permulaan kepada pendidikan diri kita. Saya dibesarkan di Pulau Pinang. Jadi kalau orang kata dulu guna slogan satu Malaysia, saya kata bila masa Malaysia jadi tiga, because saya grew up di Pulau Pinang yang memang kesepaduan tu wujud dah lama. Saya rasa mungkin berkat didikan daripada arwah ibu dan bapa saya, dia mendidik saya menjadi colourblind. Sebab di rumah kami tak pernah ada rasa superiority of mana-mana ras. Sebab kawan bapa dan ibu saya berbagai kaum orang. Malah kadang tiap-tiap musim perayaan saya sampai confused. Bila Hari Raya, bila Deepavali, bila Christmas, bila Chinese New Year, sebab orang yang sama ada dalam majlis-majlis itu. Ada Uncle Velu, ada Uncle Lim, ada Uncle Johnson. Dan keakraban kawan-kawan bapa saya dengan ibu saya tu sudah tentu berkait dengan cara saya juga dengan kawan-kawan saya. Sampai hari ini, kawan daripada sekolah rendah, kami masih ada WhatsApp group yang betul-betul kepelbagaian yang kita dah kenal mengenali, bukan setakat baru nak belajar, kita pergi ke rumah, duduk ke rumah, makan di rumah kawan-kawan daripada bangsa. Dan effort yang ditunjukkan oleh pelbagai, for example, saya ada seorang kawan Hindu, kalau dia datang ke rumah saya, mak saya faham kalau hari tu dia masak ada daging, daging tu akan di-removekan. Itu to the extent of the understanding yang kita bina. Saya pergi rumah kawan dia, bapak dia belikan sejadah supaya saya boleh semayang di rumah dia. Hari ini, yang kita nampak bukan proses sosialisasi yang nak mendidik anak-anak di rumah supaya lebih, not just tolerance, but acceptance yang penting, tapi lebih bersifat kebencian. Oh, you jangan makan dengan kawan, nanti apa dia bagi makan. Oh, dia kafir. Kenapa kita perlu mendidik kepada negativity supaya anak-anak ni ada sifat yang Dr. Rizwan sebut tadi, was-was, masih tak boleh percaya antara sesama lain. Saya rasa kita ni dah merdeka lebih 68 tahun. Dan dalam nak masuk 69 tahun ini, takkan kita masih nak main politik perkauman ini? Sebab tu, bila saudara kata apa yang pemerintah sebenarnya kalau dilihat kan, di permulaan selepas Malaysia merdeka, isu ini mungkin zaman Tengku Rahman perkara ini tak terfikir pun. Tapi selepas peristiwa Mei 13, 1969, mungkin ada masalah ikuti masalah setengah kaum merasa dia ketinggalan dan sebagainya, maka dasar ekonomi baru. Dan kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia kedua tahun 70 itu, perancangan yang kerajaan buat waktu itu, malah kalau boleh disemak, setiap chapter dalam rancangan Malaysia itu ada usaha untuk menjatuhpadukan masyarakat. So dia bukan hanya bila berlaku baru nak buat, tapi perancangan 5 tahun dan berterusan RMK 3 dan sebagainya. Cuma bila kita dah rasa kita dah selesa hidup bersama dan kita lupa bahawa usaha itu perlu berterusan. Saya pernah dengan Prof. Samsul Amri menulis satu makalah yang kita panggil perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. 3 kata akar, padu ada dalam 3-3 ni. Satu kata akar, tapi 3 kata keramat yang punya pemahaman yang berbeza. Sebab apa? Perpaduan ni kita dambakan. Kita sampai hari ni dah 69 tahun merdeka ni masih mengharapkan untuk kita bersatu padu. Oh, kita unity lah, kita bercakap tentang, dan sampai hari ni kita ada Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. There's something wrong kalau kita perlu ada jabatan untuk menyatu padu. Maknanya for the last 69 tahun
kita tak berjaya nak menyatu padukan rakyat. Tapi Rumah dah siap tapi pahat masih berbunyi. So dalam konteks itu, kalau kita kata perpaduan yang belum kita capai, masih diimpikan, apa yang kita ada yang menyebabkan kita tak bergolok berparangan, kata Prof. Samsul. Kita bertikam lidah di media, di kafe, di coffee shop, tapi tidak berbunuhan. Sebab kes-kes pergaduhan kaum ni sejak 69, mungkin Kampung Medan kita tahu apa yang instigate dia. Kampung Rawa was a different issue. Jadi maknanya kenapa tak kita cakapkan kita boleh hidup dengan kepelbagaian berbagai bahasa, bangsa dan segalanya dengan keadaan yang aman. Itu sebenarnya meletakkan Malaysia. Kalau tengok dalam Peace Index, Malaysia antara negara yang dilihat aman. Ada at one time kita pernah naik kedudukan 9, nanti now 13 dalam daripada keseluruhan negara-negara di dunia. Pukul 2 pagi di Malaysia boleh keluar, kalau dalam kawasan dekat dengan studio ini ada kedai mamak nak cari roti canai, akan sedia ada, dan kita rasa selamat untuk bergerak waktu-waktu lewat. Cuba buat macam tu. Kalau waktu saya di Germany dulu, you go out after 10 o'clock if you're not going to be marked. So keamanan ini yang saya anggap kesepaduan yang ada dalam masyarakat, which is important. Kesepaduan sosial ini erat, dia macam apa benda yang melekatkan kita, dan mungkin kalau ada peluang nanti kita boleh explain dalam konteks social cohesion. Tapi yang paling penting yang saya nak habiskan, usaha penyatu paduan. Kita take for granted. Sebenarnya kita perlu. Jadi apa cara dekat rumah, tanya anak-anak, you ada kawan daripada lain kaum tak? I make sure that we ask the children, you must write, communicate, invite friends from other races, so that kita boleh appreciate. Jadi kita ni belajar di sekolah 3R, read, write and arithmetic kan. Tapi bila masa kita ajar anak kita how to respect other culture, other religion, how to relate with one another. Most important, how to be responsible supaya apa kita cakap tak melukakan hati orang. Itu usaha pendidikan yang bukan hanya nak dibuat di sekolah. Di rumah kita mulakan dalam proses sosialisasi yang saya rasa boleh kita bincangkan lebih panjang. Saya tak nak dominate because saya nak dengar juga seorang orang muda di permulaan ini. Itu satu pengalaman yang dikongsi dengan kita oleh Dr. Anis. Saya ingin bertanya kepada Saudara Imran pula. Sebab Saudara Imran membawa perspektif yang berbeza, mungkin oleh kerana latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Saudara Imran generasi lebih muda. Kalau tengok saya dengan Dr. Anis lebih kurang sama aja. Hairstyle pun dah sama. Cuma saya tak pakai topi. Tak dan Saudara Imran dilahirkan dan dibesarkan di Terengganu, sebuah masyarakat yang lebih homogeneous jika dibandingkan dengan di Pulau Pinang. Dan Dr. Anis mendapat pendidikan di RMC yang sememangnya sudah pelbagai di situ. Ya? Dia tak ada hak orang hak Melayu. istimewa dalam RMC. Physical training dia tak boleh Melayu, tak payah kena lanyak. Semua kena. Semua kena sama. Semua kena sama aja. Sedangkan Saudara Imran adalah lepasan daripada MRSM. Seperti saya jugalah. Ya. Jadi apakah yang boleh Saudara Imran kongsi dengan kita mengenai sosialisasi yang saudara lakukan, dan apakah yang membentuk Saudara Imran menjadi aktivis seperti mana yang hari ini? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok latar belakang tu sebagai satu trajectory, tidak seharusnya melahirkan seorang seperti Saudara Imran. Baik. Tapi pertama terima kasih Doktor, Datuk. Saya sebenarnya agak segan sebab saya sebagai orang muda berdiri dengan tokoh-tokoh yang agak besar, dan banyak saya follow kajian-kajian daripada kita dan sebagainya lah dalam mengikuti perkembangan berkaitan dengan isu perkauman, isu perpaduan, isu bangsa dan sebagainya lah. Saya tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, sebab isu sosialisasi itu perkara yang agak penting. Dan dia terikat dan terimpak bukan saja daripada polisi kerajaan tu lah. Dia ada daripada segi pendidikan, dari segi peringkat keluarga, dan mungkin daripada saya rasa the concept ataupun the kesan uneven development yang berlaku, sebab di Terengganu konteksnya berbeza. Saya ingat masa saya membesar, saya tak pernah ada kawan orang Cina, orang India. Dan bukanlah bermakna bahawa bila tak ada kawan, tak ada Cina, tak kawan orang Cina, kawan India tu mana kata kita terus ada faham orang Cina ni sekian-sekian, orang India sekian-sekian.
Tapi bila tidak ada, tapi dia tak ada stereotip secara natural. Tetapi bila tidak ada proses sosialisasi itu, yang kita dapat terima ialah melalui apa yang kita baca. Dan parents saya pun dia tak adalah kata mereka mempunyai persepsi yang buruk berkaitan dengan kaum lain. Tetapi mereka itu diwarnai dengan kerana tidak ada sosialisasi, maka timbul curiga. Curiga ni tak bermakna benda tu kita benda yang jahat lah. Kita just tak tahu apa benda. Dan bila tidak ada curiga, fakta-fakta ataupun persepsi-persepsi yang dikeluarkan oleh kawan-kawan politik dan sebagainya yang mewarnai wacana dan bagaimana kita menanggapi kaum lain. Saya di Terengganu, saya membesar di Kemaman, tak pernah ada kawan orang Cina. Sampai masuk MRSM pun tak ada kawan orang Cina. Dan kali pertama saya menjalin hubungan yang saya rasa bermakna, bersahabat dengan kawan Cina dan India yang lain kaum dengan saya, ketika saya di PLKN. Masa tu lepas habis SPM lah, kita semua kena masuk PLKN. Dan saya sempat bertemu dengan kawan-kawan yang berbilang kaum dan saya boleh berdialog. Dan dari situ saya sedar bahawa dalam proses sosialisasi itu, through dialog yang kita adakan bersama dengan kawan-kawan yang lain, persepsi yang ada yang terbina sebelum ini yang ditempel oleh mana-mana pihak lah, pihak politik lah, pihak budaya dan sebagainya, mula terhakis kerana kita berdepan dengan manusia yang lebih kurang sama macam kita pun. Dia pun nak cerita pasal ada masalah keluarga kat rumah, kita pun stres dengan mak bapak kita, dulu asyik kawal tak bagi kita main dan sebagainya kan. So ada perjalinan itu. So I think faktor uneven development I think is a very important factor lah bagi saya. Dan kemudian bila saya dah masuk universiti, saya kembali bekerja di Kuala Lumpur, dah adalah kawan-kawan daripada perbilang kaum. Tetapi kita lihat juga di kota, di bandaraya ini, walaupun pembangunannya lebih hebat berbanding dengan kawasan di Terengganu dan sebagainya, tetapi alienisasi yang berlaku di bandar juga memberi impak yang agak besar. Dan saya khawatir kadang-kadang bila saya rasa dalam keadaan negara kita yang mungkin tidak adalah seperti mana Datuk sebutkan tadi, kita agak aman lah nak keluar, tak ada masalah nak berjumpa dengan siapa-siapa pun. Tapi sejauh mana itu berpijak pada premis toleransi dan sejauh mana sebenarnya itu refleksi kepada satu budaya menghormati antara satu sama lain. Saya khawatir kadang-kadang kita aman kerana kita tolerate. Kita bukan aman kerana kita betul-betul respect. Kerana respect itu memerlukan satu usaha untuk mengenali orang lain. Dan itu dalam konteks saya di kampung ada cabaran-cabarannya. Dan di dalam konteks saya di bandar ada alienation yang wujud di bandar. Di mana segi pergerakan kerja kita dan sebagainya yang akhirnya tidak memberikan satu suasana yang kondusif lah untuk berdialog. Kita boleh hidup bersama-sama, saya duduk sebelah ni, kawan duduk sebelah sana buat kerja, toleransi lah dalam office, coexistence. Tapi sejauh mana saya dengan kawan tersebut ada satu jalinan hubungan yang bermakna lah. Itu yang saya kadang-kadang saya persoalkan juga. Dan mungkin bila Datuk sebutkan tadi soal respect, itu saya rasa penting lah Datuk, sebab toleransi tak akan bawa kita ke mana-mana, tapi yang respect You just itu, tolerate. betul. You need to accept and understand, then you only can respect. Tapi mungkin soalan saya lah, kalau saya boleh tanya soalan juga kepada Datuk, sebab Tanya pada Dr. Roshan. tanya Dia pun Datuk. ada opinion. sebab nak bergerak daripada toleransi kepada respect itu memerlukan satu dialog. Dan itulah bila Datuk sebutkan tadi kajian menarik yang kita tengok kat mana tempat kaum-kaum berbeza bertemu. Itu penting sebab dari situlah dialog itu boleh timbul lah tu ya. Sebab tu di kita ada satu kajian kita panggil mamakization. Wah, Sebab macam mana tu Datuk? di kedai mamak tu sebenarnya berlaku himpunan pelbagai kaum. Kalau kita pergi kat situ, mungkin dia tak duduk semeja. Tapi dia ada di tempat yang sama. Mungkin tengah tengok Bola. Manchester United lawan kan. Kalau Malaysia lawan waktu itu, di situ wujudnya Ataupun badminton. of Badminton, Thomas exactly. Cup. So moment of unity berlaku bila Lindan lawan dengan Lee Chong Wei. You ingat yang duduk kat situ nak sokong siapa? Of course akan sokong Lee Chong Wei. Betul. Kenapa tidak kita mainkan, tunjukkan kepada rakyat bahawa inilah masyarakat Malaysia. Bukan bila nak sambut 31 Ogos, tiba-tiba iklan TV tunjuk orang Melayu nyanyi lagu Cina nyanyi lagu Melayu. That is just pretending. Impression management. Padahal kalau kita pergi dan buka mata, melihat wujudnya perpaduan itu. Saya di universiti, saya buat observation pada student-student. Waktu lunch time saya akan turun kat cafe, saya bawa kamera. Saya duduk in one corner. Saya tengok dia balik pada kelas semua. Duduk, kita boleh nampak
normal dia akan pergi duduk dengan kaum-kaum dia, kawan-kawan dia, sebilik dan sebagainya, tengah waktu makan. Dia makan duduk bersama. Tapi ada semua kaum ni di situ. Kejap lagi lepas makan, bila dia dah start buka buku nak buat exercise assignment, you can see dia akan berubah, pindah meja, tiba-tiba yang Melayu dengan Cina boleh duduk berbincang. Jadi, kenapa kita tidak highlight bahawa benda-benda ni wujud dalam masyarakat kita? Kita biarkan orang-orang mainkan sentimen yang nak memecah belahkan kita. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab yang memecahkan belah kita? Kita tunggulah. Tiap 5 tahun bila datang musim pilihan raya, akan ada orang yang nak jadi champion kaum-kaum tertentu. Ini memecah belah. So, bila masa kita nak bina identiti Malaysia yang bersatu padu? Sebab itu, saya rasa selagi parti-parti politik berteraskan ras, kita akan ada masalah. Malah, parti yang mati racial pun sekarang kita nampak dia mengambil angle yang berpihak kepada kaum-kaum tertentu. Bila masa kita nak ubah, and your point tadi tu, daripada tolerate to respect, that process tu, dia kena ada orang yang play the part. Siapa yang nak main? Di rumah, okay, ibu bapa. Tapi dalam konsep negara, who should initiate this whole work? Saya suka dengan apa yang Datuk sebutkan tadi berkaitan dengan kita nak tonjolkan momen-momen yang sebenarnya menekan soal perpaduan. Kadang-kadang benda itu yang mewarnai imajinasi kita. Sebab itulah bila saya membesar pun, saya ingat bila kita membayangkan apa itu Malaysia, yang saya bayangkan lah apa yang ditawarkan di TV lah. Lagu-lagu yang ada orang Cina nyanyi, orang India menyanyi. Dan ini bukan benda yang real. Ini benda yang bersifat komersial lah. Kita nampak benda tu kat TV. Lepas TV tu tutup, tak ada lah. Mana kata orang menyanyi je. Mana kita keluar TV tepi jalan ada Cina menyanyi, India menyanyi. Orang Melayu menyanyi. Dan apa yang perlu kita tekankan lah untuk memperkayakan imajinasi nasional kita bahawa dalam masyarakat kita itu ada tempat-tempat, ada ruang-ruang, ada momen-momen di mana mereka boleh duduk sekali, boleh berdialog antara satu sama lain dan boleh melangkaui persepsi yang biasa ditampalkan oleh mana-mana pihak. Tapi mungkin saya nak tambah sikit ialah berkaitan dengan soal dialog. Sebab seperti mana Datuk sebutkan tadi, saya suka sebab nak tak nak kita sebagai masyarakat, saya orang muda lah khususnya, saya dicampakkan dalam sebuah masyarakat di mana persepsi negatif perkauman ada. Itu tak boleh nafi. Dan saya nak, bila saya dicampakkan dalam masyarakat tersebut dengan ada persepsi-persepsi yang dimainkan oleh pelbagai pihak, saya nak tanya kepada kawan-kawan saya, persepsi ni betul ke? Salah ke? Apa sebenarnya yang berlaku itu? Kadang-kadang masih ada satu kecurigaan lah kerana mereka, maksud saya lah, tidak ada satu, masih lagi ada kekurangan safe space untuk kita berdialog dengan jujur. Sebab saya tanya kawan-kawan saya, dia pun takut nak tanya saya, betul ke orang Melayu ni nak buat macam ni? Kerana dia takut bila kita tanya akan melukakan hati kita dan sebagainya. Adalah kecurigaan gitu. Dan saya rasa lah daripada bermulanya dengan interaksi-interaksi yang harmoni ini, interaksi-interaksi yang casual ini, step seterusnya kita kena ada honest conversation berkaitan dengan kita kena address persepsi-persepsi yang dicampak-campak ini. Kalau tidak, kita masing-masing simpan. Lepas tu kita duduk seronok-seronok tengok bola, tengok Lee Chong Wei menang. Tapi bila wujudnya pilihan raya balik, masing-masing akan tiba-tiba terikat dengan persepsi-persepsi tersebut. Selagi mana persepsi tersebut tak diadres dengan wacana yang jujur. Dan wacana jujur tak berlaku di forum semata-mata pun. Saya suka sebab ia berlaku di tempat-tempat yang sangat casual. Di tempat-tempat mamak, di ruang-ruang kelas. Tapi adakan suasana. Semua orang kena main peranan. Guru, pensyarah, mak bapak. Pastikan anda wujudkan suasana supaya dialog ini boleh berlaku dan persepsi ini boleh diatasi. Dan itu yang penting, sebab kalau tidak, kita akan simpan dalam-dalam, terperangkap dengan persepsi, timbul 5 tahun sekali, masing-masing keluar kala masing-masing balik lah. Saya kira dalam perbincangan episod yang sebelum ini mengenai pembinaan negara bangsa, kita telah meneliti konsep Imagine Community yang dibawa oleh Benedict Anderson, yang mana dia mengatakan bahawa nation state yang kita hasilkan tu mestilah jadi produk daripada collective imagination anggota masyarakat itu, bukan satu yang dipaksakan daripada atas ke bawah ataupun yang direka secara artificial. Cuma persoalannya itulah, kadang-kadang tidak wujud. Pertama, keinginan untuk melakukan sedemikian, dan kedua, mekanisme untuk melakukan sedemikian. Sebaliknya, mungkin kita hanya tolerating, ya.
Sebab kalau kita lihat pada kajian-kajian yang dilakukan oleh beberapa organisasi macam Merdeka Center, contoh kalau di kalangan orang Melayu di luar bandar, lebih daripada 50% mencurigai bangsa lain. Okay? Hampir sekitar 54-57%. Dan setiap kaum etnik di Malaysia ni merasakan mereka didiskriminasi. Dan ini menarik sebab kita di Malaysia ni yang majoriti merasa dia diskriminasi, yang minoriti merasa diskriminasi. The good thing, kita boleh sama-sama cari solution. The bad thing, itu tidak berlaku. Boleh saya I think pick from what Dr. Rozan sebut di awal tadi, whether it's Imagine Community. I think kita dalam program podcast yang kita nak siarkan untuk tontonan ramai, saya tak nak terlalu akademik dalam kita nak menjelaskan program sebelum ni. Kita dah ada Prof. Rahman yang beri penjelasan lebih panjang lebar. Tapi yang ini saya rasa kita nak cuba merakyatkan. Jadi poin yang Dr. Rozan sebut tadi, 50% yang kata kita masih mencurigai, data-data ni penting untuk kita ceritakan. Dan saya ada satu kajian saya buat. Saya panggil kajian tu Kita Mesra. Kita tu nama short untuk Institut Kajian Etnik di UKM. Mesra, Malaysian Ethnic Relation Monitoring System. Sebab siapa yang monitor hubungan kaum di bawah sana? Yang kita monitor bila orang bergaduh je. Jadi kadang yang bergaduh tu dia letak Melayu dengan Cina. Tak pernah dia tanya pun kenapa dia orang bergaduh. Padahal dia bergaduh berebut parking. Berebut parking tak ada kena-mengena dengan isu perkauman. Melayu pun gaduh. Melayu dengan Melayu bergaduh kan. Tapi bila kita tengok dalam konteks kajian mesra yang kita buat ini di 20 kawasan parlimen di seluruh negara yang kita pergi, kerja lapangan ni bila kita turun ke bawah dan kita boleh faham sebenarnya denyut nadi rakyat, apa sebenarnya pandangan rakyat. Sebab rakyat terbanyak orang biasa yang saya harapkan yang menonton ini akan tanya apa masalah yang Dr. Rozan sebut tentang perkauman ni. Kami tak ada masalah pun. Pada kami, Ali Mutu Ahok ni, ini bukan iklan, tapi memang untuk hidup, survive, kami terpaksa bekerja sama. Jadi siapa yang mainkan sentimen nak memecah belah? Itu persoalan yang perlu rakyat fikir dan tanya. Kenapa kita biarkan dipergunakan oleh sekelompok orang yang cuba nak memecah belahkan untuk kepentingan peribadi, politik atau whatever dia punya hak. Ini masanya rakyat bangun untuk bertanya dan berfikir, kalau kita ni hidup rukun damai, siapa yang akan dapat kebaikan pada dah tentu Malaysia keseluruhannya. Kalau saudara baca buku Kishore Mahbubani tentang Asian as the 21st century is a century for Asian, kata dia. And he coined the term CIA. Bukan CIA Amerika tu, CIA dia China, Chinese, Indian and Asian. So bila saya jumpa dia, saya kata, Kishore, we have it here, the melting pot of that Chinese, Indian, Asian. Outside Indonesia, we have the biggest population yang bercakap guna bahasa Melayu. Kita ada orang India. How can we embrace this multiculturalism kita ni untuk kita compete at international level? Kenapa kita tak fikir, sebenarnya inilah yang kelebihan Malaysia. Yang sepatutnya daripada kita bergasak, bergaduh tentang berpolemik pasal perkauman ini, kenapa tidak kita kata, sebenarnya dengan kawan daripada kaum-kaum Tionghoa umpamanya, kita boleh bergabung untuk menjaga di China. Market dia lebih besar. Atau menjaga di India. Atau di Middle East, di mana. Tapi kita tidak melihat kekuatan kita dalam konteks yang lebih positif. Sebaliknya kita masih sangkut kepada benda-benda yang remeh-temeh. Dan ini yang menjadi masalah yang saya rasa program seperti ini perlu disebarluaskan untuk orang mula berfikir, merasakan, betul juga, kenapa tidak kita fikir yang selanjutnya. Sebab itu, balik kepada soalan saudara di awal tadi itu, saya rasa bukan hanya kita nak menyelesaikan masalah hari ini, kita nak a long term solution. Maknanya kadang setengah orang dia macam knee-jerk reaction. Bila berlubang baru nak tampal jalan kan. Kadang itu pun dia biar tunggu sampai ada kereta anak menteri tergolek baru nak buat. So reacting kepada benda tu tidak berlaku, tak ada
foresight, maknanya kenapa tidak kita fahami 10 tahun bagaimana perubahan, apa perlu kita lakukan sekarang. Dan saya fikir dalam konteks nak menyatu padukan dan penyatu paduan yang saya sebut di awal tadi, ini kena berterusan dan ini kena dilakukan mengambil kira bagaimana society kita 20 tahun akan datang. Sebab itu patut kita mula dari sekarang. I like tadi one of the group that you all working on is Imagine Malaysia kan. Kenapa tak kita tanya pada semua rakyat, how do you imagine Malaysia by 2050 umpamanya? Bagaimana Malaysia yang bagaimana yang kita mahukan? Dan saya pasti tiap daripada rakyat yang kita tanya akan punya Malaysia yang berbeza. Tapi bagaimana kita nak menggarapkan, okay, you have a different views, but bagaimana kita nak datang bersama mencari titik pertemuan yang Malaysia yang boleh diterima oleh semua pihak. I think usaha itu yang boleh kita cuba nak ketengahkan dalam perbincangan kita. Dan saya kira bila kita bertanya soalan sedemikian, tidak ada seorang pun yang kata dia nak lihat Malaysia yang hancur, kucar kacir, bertelagah. Betul. Dan sebagainya. Tapi persoalannya di manakah pendekatan yang bersifat jangka panjang. Saya terfikir kembali satu perkara yang banyak mempengaruhi sentimen sekarang ni adalah media sosial yang digunakan dengan begitu meluas dan dengan berbagai-bagai komen. Hari ini semua orang menjadi pakar di media sosial, pakar perubatan, pakar ekonomi, pakar politik dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat bila kita berhadapan dengan COVID, Dr. Anis dengan Prof. Rahman Embong menulis satu kajian mengenai kongsi COVID. Kita mengambil tindakan-tindakan yang tegas untuk mengatasi, menghalang pandemik itu daripada merebak dan sebagainya. Mengambil tindakan-tindakan yang tegas dengan menggunakan vaksin, menggunakan MCO dan sebagainya. Bagus, tapi persoalannya sekiranya kita setuju bahawa perkauman ni boleh memparahkan betul keadaan. Adakah kita menunjuk ketegasan yang secukupnya dalam usaha untuk mengatasi keadaan ini? Saya ingin mengambil contoh, mungkin generasi Imran tak sempat. Pada tahun 1979 berlaku apa yang diistilahkan sebagai peristiwa Curling Temple di Selangor. Curling Temple incident ni melibatkan 4 atau 5 orang pemuda Melayu, pemuda Islam yang mempunyai kepercayaan bahawa mereka harus memusnahkan patung-patung berhala. Jadi mereka pergi daripada temple ke temple Hindu dan memusnahkan patung-patung di situ. Jadi bila mereka sampai di sebuah temple di Curling, sekumpulan pemuda telah menunggu mereka untuk menghalang mereka dan jadi berlakulah pergaduhan yang menyebabkan daripada 4 itu 5 orang telah terbunuh. Namun benda itu tidak menjadi satu krisis yang besar. Kerana pada ketika itu media dikawal dengan ketat oleh kerajaan. Kebanyakan orang tak tahu pun cerita tu. Hanya kita dengar sebagainya, tak jadi headline dan tidak ada orang maki hamun mengenai peristiwa itu. Tetapi hari ini dengan media sosial, peristiwa yang kecil dan kadang-kadang peristiwa yang tak benar pun boleh merebak dengan begitu cepat. Dan kita juga tahu daripada peristiwa masa lalu, apabila masyarakat menghadapi krisis, tekanan, kesusahan, seperti umpamanya di Indonesia, rusuhan perkauman yang berlaku pada tahun 1998, akibat daripada krisis ekonomi yang berlaku ketika itu. Kita sebenarnya mungkin akan menghadapi satu krisis ekonomi sekiranya perang di Teluk ni berlanjutan. Dan kemungkinan benda tu akan menjadi lebih parah adalah apabila ada orang politik memainkan isu ini. Jadi sentimen perkauman yang berterusan ni dia jadi precipitating factor dan mewujudkan structural conduciveness untuk membolehkan keganasan yang berlaku. Dan saya rasa mungkin kita semua sedia maklum kajian Philip Zimbardo daripada Stanford, di mana dia meletak sebuah kereta di Palo Alto, sebuah kawasan high-tech, orangnya middle class dan sebagainya, umumnya low crime.
apabila dia mula memusnahkan kereta itu, menendang, pukul kereta itu, orang-orang lain yang normal ni, yang middle class professional ni, turut sama-sama melakukan keganasan terhadap kereta itu. Tanpa tahu apa sebab. Tak tahu siapa sebab. Ini apa yang kita sebutkan sebagai social contagion. Dia merebak, ya. Orang mengikut saja. Dan ini bahaya dengan wujudnya sentimen perkauman sebegini, kerana ia mewujudkan suasana yang membolehkan garis pemisah di antara perbalahan lisan itu menjadi satu, membawa kepada keganasan itu dalam keadaan tertentu dia boleh berlaku dengan cepat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersifat reaktif. Kita kena cuba menghalang masalah itu daripada berlaku sebelum tu. I macam bagi ceramah pula dah. Tadi kita ada menyebut, ya, tentang contoh yang Imran sebut. Dan saya kisah kalau kita lihat daripada sejarah Tanah Melayu ni pun, kalau kita lihat Kesultanan Melaka, kita kena dapati bahawa Kesultanan Melaka itu pun sebenarnya satu masyarakat majmuk. Sebahagian besar daripada pegawai-pegawai istana, bendahara dan sebagainya bukan Melayu. Ya? Shah Bandar Tumpat itu Shah Bandar bukan Tun Mutahir bukan Melayu, dan komuniti pedagang di Melaka itu adalah gabungan daripada India, Arab, Parsi dan Cina. Dan saya rasa satu saat yang penting juga adalah kejayaan operasi Gonzales. Apabila Angkatan Tentera kita mengambil satu pendekatan, memulakan satu operasi besar-besaran untuk mengepung komunis, parti komunis yang bersembunyi dalam hutan tu, mengepung dan mengusir mereka keluar sehingga terpaksa keluar ke Thailand. Operasi itu berjaya kerana adalah gabungan usaha anggota keselamatan dari semua kaum. Ya? Kalau kita lihat anggota tentera yang terbunuh, termasuklah Melayu, Cina, India, orang asli dan sebagainya. Tetapi kisah sebegini kebanyakan tak diajar, dan orang muda pun tak tahu. Bukan orang muda saja, banyak orang tua pun kalau saya sebut operasi Gonzales, dia pun tak tahu mendatang apa. Ini kerana kita, selectiveness kita dalam sejarah ni sebenarnya lebih ke arah yang tidak memulihkan keadaan. Sebab itu timbul isu nak mengajar respect ni, menunjukkan bahawa itu adalah sifat yang pernah ada satu ketika dahulu tetapi terhakis oleh kerana keadaan ini. Baik, Imran khususnya, bagaimanakah cara kalau kita nak menggalakkan terutama generasi muda lah, generasi Imran ataupun yang lebih muda pada Imran, untuk keluar daripada tahap tolerant kepada respect dan bersedia untuk engage dengan masyarakat lain. Ya? Apakah mungkin saya dalam pertemuan saya dengan ketika dialog pelbagai agama di mana ada tokoh-tokoh korporat daripada bangsa lain, saya kata pada mereka, jangan harap kerajaan nak menyelesaikan masalah ni, kerana orang politik ni kepentingan dan keutamaan dia berbeza. Rakyat sendiri kena utamakan bagaimana menyelesaikan masalah ini, dan saya menganggap sektor korporat memainkan peranan penting untuk mewujudkan kemajemukan itu di tempat kerja, dan para CEO yang ada di sini boleh merupakan orang yang memulakan usaha itu. Apa pandangan Imran? Soalan ni susah ni doktor, sebab soalan macam mana tu soalan yang boleh dibincang dalam pelbagai siri lah kan. Tapi mungkin saya tertarik dengan komen awal doktor sebutkan tadi berkaitan dengan satu kajian yang menyebutkan bahawa mana-mana banyak kaum merasa mereka didiskriminasi, baik minoriti atau majoriti. Apa yang saya dapat daripada kesimpulan tersebut ataupun dapatan tersebut ialah bagaimana peranan persepsi yang mewarnai bagaimana kita melihat sesama kita lah. Tapi persepsi ni menariknya, saya kadang-kadang tertanya-tanya juga, persepsi ni mana-mana negara sekalipun ada persepsi perkauman yang biasa dilemparkan. Tetapi bagaimana persepsi tersebut mempunyai kekuatan untuk mewarnai dan juga menjadi keimanan bagi sebahagian pihak. Pastinya persepsi itu mesti is a response to a certain things yang ada, kegusaran yang ada dalam masyarakat yang belum beres. Bagi saya, bila isu berkaitan dengan soal perpaduan, bagaimana hubungan antara kaum itu, ada persepsi yang cuba mewarnai, dan persepsi itu mendapat kekuatan kerana ada perkara-perkara yang belum beres. Terutamanya soal bangsa. Bila kita cakap bersatu padu, perpaduan atas nama apa? Atas konsep apa? Atas imajinasi yang bagaimana?
Atau perpaduan untuk siapa? Untuk siapa? Itu satu lagi kan. Itu menarik. Dan dalam nak berdepan dengan persoalan-persoalan tersebut, ada benda-benda yang harus kita, sebab ialah misalnya berkaitan dengan institusi kerajaan yang ada sedia pada hari ini. Sejauh mana misalnya polisi-polisi ataupun dasar-dasar yang digunakan itu buy-in daripada masyarakat tertentu sama dengan masyarakat kaum lain. Mereka pandang lain, mungkin orang ni pandang lain. Tapi mereka tak didialogkan perkara-perkara ini. So bila ada hal-hal yang tidak beres, soal konsep, soal naratif, soal buy-in masyarakat umumnya kepada polisi-polisi yang ada, dan itu tidak dibicarakan dengan jelas dan dengan lebih jujur, maka akan ada kecurigaan tersebut, dan itu yang persepsi itu boleh tap in lah. I mean, persepsi kalau saya kata saya keluar pagi esok kata jom kita lawan siapa-siapa kan. Kalau tidak ada kecurigaan yang sudah ada di situ yang boleh di tap into, persepsi itu tidak akan boleh pergi jauh. Melainkan sudah ada fuel yang sedia untuk dibakar. Dan itu yang bila nak bercakap soal bagaimana kita nak ke depan, saya rasa kita kena address the very fuel that give power to the perception. Perception orang politik, perception golongan tertentu ini akan sentiasa dimainkan. Mana-mana generasi pun kita tak boleh nak buat apa. Di UK ke, di Eropah ke, di Indonesia ke, sebahagian orang akan bermain pada persepsi ini. Tapi sejauh mana kita berjaya address the fuel supaya persepsi ini walaupun ada di ruang-ruang sosial media, tidak ada buy-in daripada orang awam. Dan itu yang saya rasa kegusaran itu yang harus kita tekankan. Saya rasa kegusaran itu real. Dia bukan satu benda yang hanya dimainkan oleh orang mana-mana. Dan dia terkait dengan masalah sosialisasi tadi, tidak ada pertemuan yang jujur, tidak ada dialog antara kaum yang lebih tuntas. Dan ada polisi-polisi tertentu dalam kerajaan yang mungkin buy-in daripada semua orang tak sepenuhnya ada. Mungkin berkaitan dengan polisi pendidikan, mungkin berkaitan dengan isu-isu beasiswa dan sebagainya lah. Tidak ada buy-in yang secukupnya, dan itu harus diadres. Dan usaha untuk dapat feedback bottom up tentang polisi itu juga tidak berlaku. Ini saya rasa ada kan getting polling untuk kita tahu apa persepsi. Sebab tu kalau boleh just to interrupt sikit, sebab point itu penting sebab dia trigger balik waktu saya bercakap tentang kajian kita mesra yang saya nak ceritakan. Kajian itu terbagi per 3 bahagian. Pertama, bahagian polisi, bahagian yang berkaitan tentang polisi-polisi negara. Jadi kita tanya orang, apa pandangan saudara tentang polisi ini? Adakah ini menyelesaikan? Yang interesting ada jawapannya, dia mungkin setuju, dia kata polisi ekonomi ini baik untuk negara. Tapi bila saya follow up question, adakah polisi ini adil untuk kaum anda? Tiba-tiba di situ kita melihat, good for the country tapi not fair for me. Jadi kenapa benda macam tu berlaku? Itu satu bahagian. Bahagian kedua tentang kualiti hidup. Soalan tentang indikator kualiti hidup. Dalam konteks itu kita melihat banyak orang bersetuju kualiti hidup sama ada baik atau kurang. Dari segi security, dari segi environment, dari segi tempat tinggal. So quality hidup, quality of life ni I think is important untuk orang kelangsungan. Jadi sekolah anak-anak, their education, health services, how good are those things. Jadi itu penting. Tapi yang paling baik yang ketiga, of course sebab kajian hubungan kaum, kita nak tahulah juga persepsi tentang pandangan tentang hubungan kaum. Kita tak tanya macam mana pandangan tentang kaum Cina, India, Melayu, Bidayu, Iban, Kadazan semua ni. Soalan saya tanya, dalam sebulan yang lalu, bila saudara berjumpa, bertemu atau keluar makan dengan kawan daripada kaum lain? Bila kali terakhir orang kaum dan agama lain datang melawat? You be surprised, data yang saya ada daripada kajian saya ulang 3 kali itu menunjukkan sebenarnya ada saja interaksi itu berlaku. Malah saya ingat ada satu cuti Tahun Baru Cina, saya balik ke Pulau Pinang dan I decided to visit some of my dad's old friend yang lama saya tak jumpa, lepas my father. And they told me, thank you for visiting me, Your Honor, since your father passed away. I have not received any other money. So, ini pada saya yang menyebabkan saya tanya soalan, benda-benda ni wujud, tapi penyatu paduan yang saya sebut tu perlu kita teruskan. Dan kita kena semarakkan supaya effort itu ada. Kalau tidak, kita terus saling mencurigai sajalah. Betul. Ini yang perlu kita bincangkan. Mungkin saya rasa satu nak tambah berkaitan dengan the quality of life tu. Saya rasa Datuk pun boleh setuju. Tidak ada orang yang lahir dalam dunia ni
lahir-lahir dia tak suka pada mana-mana kaum dan bangsa. Ya. Sebab nak tak nak itu bukan insting natural kita. Kita boleh curious dengan orang lain, dengan yang nampak beza dengan kita, tapi nak cynical, nak suspicious, nak curiga dengan kata yang negatif itu bukan benda yang memang tak ada. itu tidak. Maka balas sebenarnya orang lebih concern nak bagaimana nak melangsungkan hidup. Kehidupan dia. Dan ini yang penting. Cuma bila ada isu-isu yang tidak beres, contohnya berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, dan tidak ada jawapan balas yang jelas. Okey, kenapa saya miskin? Kenapa saya tak dapat peluang-peluang pekerjaan yang sedemikian? Bila tidak ada solusi yang ada satu mismatch ataupun gap lah untuk menjelaskan keadaan yang sedia ada, dan dasar-dasar juga tidak berjaya address perkara-perkara ini, maka dari situ bila ada gap, persepsi yang sentimen tu boleh dimainkan, dia mengisi kekosongan tersebut dan mewarnai bagaimana mereka melihat perkara-perkara yang bersifat politik itu dalam ruang masyarakat. Tapi at the end of the day, the core of it is actually about kelangsungan hidup. Tidak ada siapa yang mahu untuk tiba-tiba hidup dia memang dia sejak dia lahir dia memang tekad committed untuk menyebarkan kebencian. Mereka nak cuba hidup, tapi bila tidak ada jawapan yang jelas, naratif yang lengkap untuk jelaskan keadaan ekonomi mereka macam mana, baik Cina India Melayu tak ada masalah. Dan mismatch ini yang akhirnya diapi-apikan dan diisi dengan ruang-ruangan sentimen, dan itu yang membahayakan kita lah. Kita perlu lebih banyak space, wacana untuk berbincang. Pada saya kalau orang kata selalunya kita akan jangan cakap ni sensitif. Dia tak ada sensitif isu. Yang sensitif orang. Isu tu tak sensitif. Isu tak sensitif. Kita perlu space. Saya baru-baru ini saya buat kajian di 12 negeri, kita buat sesi libat urus. You be surprised bila orang datang diberi peluang untuk meluahkan grievances, susah payah dia. They come prepared. Ada yang sediakan Nota semua siap. nota 2 page datang baca pada saya nak bagi tahu. Maknanya kalau kita tak create and provide space untuk orang datang meluahkan perasaan dan rasa curiga dia tu, dia cari social media, dan itu yang itu apa Dr. Ruzan sebut tadi, di situ dia boleh hide behind many things dan dia boleh tanpa bertanggungjawab. Tapi kalau kita ada space yang safe, yang orang datang suarakan pandangan, kenapa, kemarahan ke apa. Dan saya rasa kita perlu yang saya sebut ini mungkin dalam konteks dialog negara lah. Supaya ada wujudnya dialog negara dalam konteks whether Dewan Masyarakat, kena ada civic hall yang kita buat perjumpaan di tiap-tiap kawasan-kawasan parlimen. Kenapa ahli parlimen tidak gerakkan untuk dia nak bawa isu-isu rakyat di parlimen? Di mana dia dapat kalau dia tak bertanya, dia tak buat town hall, panggil rakyat, wakil rakyat di kawasan itu, bagi tahu pada dia. Ini dia 5 tahun sekali je baru dia nampak dekat kawasan dia untuk nak kempen dapat. Tapi kenapa tidak secara bulanan, kalau tidak secara weekly, berjumpa dengan rakyat untuk dapat supaya maklumat daripada rakyat itu benda-benda input yang dia boleh sampaikan di parlimen. Saya rasa itu benda yang penting untuk kita suarakan dalam program seperti ini. Saya masih teringat satu komen yang dibuat oleh seorang pegawai tentera Israel tentang kenapa mereka menghadapi kesukaran untuk menewaskan Hamas dan ketika itu menewaskan intifadah. Dia kata ini bukan masalah perang ataupun nak hapuskan Hamas. Intifadah ni, kesedaran orang Palestin ni adalah satu idea, dan idea itu adalah idea yang meyakinkan bagi orang Palestin. And they will die for it. And they will die for it. Dan dia kata kalau kita nak mengatasi perjuangan ini, kita mestilah mampu mengemukakan idea yang lebih baik. Ya. Sama lah juga apabila kita bercakap tentang perkauman ni, kenapa sentimen perkauman ni mudah untuk mengisi vacuum yang kita ada? Sebab kita tidak mencari idea yang baru itu. Kalau kita kembali kepada semua orang hold. Ya, semua orang sama-sama boleh. Satu ketika dulu mungkin wawasan 20-20. Ya. Tetapi selepas itu hilang momentumnya. Dan selepas 1969 diwujudkan rukun negara, ada daya tarikannya, tapi hilang momentum. Baca rukun tak baca. Baca rukun. Lepas tu tinggal kat belakang buku latihan sekolah sahaja. So akibatnya idea yang lebih baik yang boleh menggantikan perkauman itu tidak menapak.
Ya, Imran. One thing is interesting, bila Dr. sebut pasal COVID, tak ada timbul bila ada nak rolling out the vaccine, cerita pasal China, India, Melayu, tak ada. Dan semua orang faham bila ada kerajaan mengambil tindakan yang tegas. Kenapa? Kerana saya rasa ada a sense of national mission. Kita nak keluar daripada krisis ni. Ya. Kita ada krisis yang depan kita. Virus tak kenal warna kulit kan. Tak kenal siapa IC ke Islam, tak ada masalah. Kena semua. Dan bila ada national mission like that, everybody can be on board, then it's a very important opportunity untuk kita pergi ke depan dengan lebih cepat. Cuma untuk menyatu padukan rakyat kita, tak naklah kita create Kita crisis macam tapi tu. I think kita perlukan national mission lah. Satu national mission yang boleh semua orang join in. Dan kita mungkin, bukan nak kata dunia sekarang ni kita ada peluang lah, tapi dunia sekarang berhadapan dengan krisis yang besar kan. Dan tak nak seperti mana yang doktor sebutkan tadi, krisis ekonomi akan melanda tak lama lagi. Kita dah rasa kesan di sikit banyak dan ini akan menjadi lebih teruk. Walaupun ada ceasefire sekarang, masih lagi akan berlanjutan. Perlu ada gerakan daripada semua pihak, bukan saja kerajaan, untuk create a sense of national mission. Dan sebahagian daripada itu, kita kena betul-betul selesaikan persoalan yang tidak beres ini dan really get together and move forward. Bukan soal kaum saja, tapi soal as a united front lah. Sebagai satu front yang bersatu padu. So perpaduan sebagai core kita untuk berdepan dengan national mission ini, bukan soal kita nak berdepan dengan isu ini kaum itu sebagainya lah. Now we are confronted dengan satu benda yang lebih besar. Nationally we can do something as a mission lah untuk negara kita. Sebelum Dr. Rozan conclude perbincangan ini, saya nak balik dua perkara. Pertama, saudara sebut tadi, kalau saudara pergi di tepi jalan, you can easily start a riot. Saya tak boleh kok. Tak, soalnya dalam keadaan sekarang perpaduan di Malaysia ni agak rapuh. Dalam konteks kalau kita nak niat jahat, pergi tepi jalan, you talk bad about another race, you can start. Kita boleh slide very easily. Jadi sebab itu ada term stable tension. Prof Samsul kata Equilibrium lah. stable tension. They stable enough to live together, tapi the tension is always there. Tension ni penting. Kalau musical instrument, string instrument tu, you need a certain tension to produce beautiful music kan. Tuning. Kalau tak ada tension, hamba je bunyinya. Jadi tension ni okay, tapi janganlah orang main to the extent, play to the tune and then nak get the society. Sebab tu pada saya, dalam konteks stable tension negara ini, kita kena sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga dan lebih usaha untuk menyatu padukan. Daripada hanya tolerate je, why don't we now start untuk bagaimana kita nak belajar. Effort di Penang, dia start dulu. Pergi melawat masjid, melawat temple, melawat gereja. Itu step pertama untuk kita learn about other people's religion. Kenapa tidak kita buat juga yang sama untuk culture, budaya. I think yang awal saudara sebut tadi tu, out of ignorance. You tak tahu, you datang daripada Kemamat, you have no perception, you have a certain perception. Lepas you kenal dekat PLKN, baru you have a different perception. Kenapa benda ni tak kita tanamkan daripada awal? Anak-anak di kindergarten, semua kindergarten, tadika yang dalam seluruh negara tak boleh kita wujudkan. Dia jangan ajar hubungan etnik bila dah masuk universiti. It's a bit too late. Dia dah form some opinion. Kita nak mulakan di tadika. I think itu kalau boleh kita suara kita ni dunia digital, doktor, boleh Zoom meeting semua exactly. boleh. Jadi boleh digunakan. Dalam keadaan sekarang, buat WhatsApp yang mendidik anak-anak dan mereka, dia generasi digital. Jadi kenapa tak kita create kandungan, konten-konten yang boleh mendidik anak-anak kita supaya dia mula hormat semua kaum, belajar tentang kepelbagaian yang ada, meraihkan kepelbagaian. Itu saya rasa sangat penting. Okay, terima kasih Dr. Anis dan Saudara Imran, perbincangan yang sangat menarik, perspektif orang lama dan perspektif orang muda daripada latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Tapi saya kira kita boleh bersetuju beberapa perkara lah. Kita perlu memulakan proses imagining apakah the future Malaysia yang kita inginkan supaya kita dapat mewujudkan satu gagasan yang lebih baik, yang lebih meyakinkan, yang dapat mengatasi dan memberi alternatif kepada idea yang berasaskan perkauman, berasaskan kepada perbalahan dan kecurigaan. Saya kira benda ini berterusan kerana simple saja. Ada orang yang mendapat manfaat daripadanya. Ya.
Jadi kita perlu mewujudkan disinsentif supaya masyarakat Dia tak bila boleh lagi berasa dapat manfaat. dia tak boleh lagi. Macam kita pergi masuk masjid tiba-tiba maki hamun. Sudah tentu orang akan rasa janggal, orang akan mungkin halau dia keluar. Demikian jugalah kita kena wujudkan suasana di mana masyarakat sendiri tidak mahu lagi dibawa dimanipulasi kalau sentimen begini. Dan saya kira inilah cabaran utama bagi generasi muda khususnya untuk menyusun usaha ini, sama ada di kalangan pemimpin pelajar, pemimpin belia, NGO, badan-badan masyarakat sivil dan sebagainya, supaya pembinaan gagasan ini berlaku secara sistematik dan dapat mengalihkan kita ataupun memajukan kita daripada sekadar bertoleran kepada saling hormat menghormati. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel dan pada penonton di sana. Kita bertemu lagi pada episod yang seterusnya, dan selepas ini tolong subscribe supaya kita dapat memaklumkan saudara-saudari akan isu-isu yang akan kita kemukakan di masa hadapan. Kita akan membawa banyak lagi tokoh, orang lama dan orang baru yang akan sama-sama berkongsi idea dan pandangan untuk saudara-saudari pertimbangkan dalam kita membentuk gagasan yang lebih baik untuk membentuk Malaysia yang lebih baik demi generasi kini dan juga generasi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.